kita jangan ada dendam dalam hati kita. Orang kata kita, orang kutuk kita, orang buat muka kita, orang pemain kita, jangan ada dendam. Kosong hati kita. Aku dengan Tuhan. Pegang tu, aku dengan Tuhan. Jangan dok, dia tu kata aku dulu. Dia ni tegur aku ni lebih kurang. Dia ni cakap dengan aku macam-macam ni. Dia semua orang. Lupakan kesalahan orang. Allah tahu. Ba'ufanu wasfah. Nabi tu tak ingat. Nabi lupa kesalahan orang pada dia. Berapa ramai orang buat salah Nabi. Nabi kalau ikut dahsyat lagi lah. Maki orang, celah orang, fitnah. Sedangkan dia tu suci bersih. Kita kotor, orang kata kita baby. Dah kita memang kotor pun. Orang soleh kalau orang kata ada apa, memanglah aku dah buruk, aku memang buruk pun. Di hati dia. Kita sebut macam tu juga, tapi kita bebai dia panggil. Aku memang semua buruk aku, kita bebai panggil. Dia kena pengakuan di hati. Memang aku buruk. Elok dia pakai kata macam tu. Amal sifat Rasulullah tak berdendam dengan siapa. Keluar. Keluar. Jangan ada dendam siapa-siapa. Keluar. Hidup ni tak mahu ada masalah dengan orang. Hidup kita sat saja. Dalam kubur terpanjang sampai kiamat dan di mahsyar terpanjang. Hidup saat ni kita duk buat berkeliling orang. Kita buat masalah dengan orang. Kita ada dendam dengan orang. Kita tak puas hati itu dan itu ini. Maksudnya hidup yang saat kita bagi tekanan, fikir masalah orang, tak puas hati dengan orang, dendam dengan orang, sangka buruk ke orang. Geram nak orang ni kita nak hantam, orang ni kita nak hantam, orang ni kita tak boleh tengok. Kenapa hidup tu? Semua Allah tu. Mana ada orang? Tak puas hati dengan Allah lah. Apa ya? Allah semua tu. Bila hidup tekanan macam tu, dengan tak boleh maafkan orang, dendam dengan orang, lepas tu dia tekanan lah hidup. Hidup tekanan lah. Masuk dalam kubur nanti, tak tahu selamat ke tak. Kalau kena azab, sampai kiamat tekanan dan sakit dia rasa. Dunia dia hidup lebih kurang 40-50 tahun, dia tak tenteram dah. Dia buat masalah dengan orang. Sakit ke orang, ambil hak orang ke orang, zalim orang ke apa semua. Dia ada tekanan. Dia tak maaf ke orang apa semua. Masuk dalam kubur kena lagi. Mahsyar teruk lagi dengan matahari sejengkai apa semua dengan tenggelam dan peluk. Bila nak hidup bahagia orang macam ni? Lepas tu kita hidup singkat bagi hidup bahagia elok. Dunia ni memang boleh bahagia, boleh bahagia. Syarat dia satu ya. Allah ridha. Lepas tu ikut Nabi Muhammad bahagia. Bahagia bukan maksud tak ada masalah. Bahagia tu maksudnya masalah atau tak masalah, hati kita tenang dengan Allah. Nabi tu orang kata setiap hari pagi tu orang kata dah Nabi maki dah. Pagi tengah hari petang maki Nabi. Kata macam-macam. Dalam Quran rakam tu dia pakai apa? Majnun lah semua macam-macam. Tapi Nabi jumpa sahabat sentiasa senyum. Bahkan Nabi senyum kat orang maki dia. Nabi senyum dekat orang yang musuh dia. Maksudnya, ya ujian tu dah, tapi aku tenang dengan Allah. Nabi melihat hakikat ni ujian dari Allah. Bahkan Nabi maafkan pula, lapang dada, tenang. InsyaAllah kita nak macam tu. Sebab tu kena ikut sifat Nabi SAW. Hidup ni jangan ada masalah apa dengan orang. Kita dengan Tuhan. Jangan duk buh masalah orang lah ni. Orang tu tak kenal, orang ni tak kenal, orang tak kenal. Jangan. Semua kenal. Kalau nak tegur tapi jangan buh lah ni. Kalau nasihat tapi jangan buh lah ni. Rugi, hidup rugi ke tu. Hidup ni nak bahagia dengan Tuhan. Dia kata dah, ingat dia tu bahagia, ingat dia tu tenang, sudah ingat dia. Kita dah ingat salah orang kita dah ingat orang tu tak kenal, orang tak kenal. Pening. Itulah. Dan jangan dendam dan hati kita keluarkan. Kita akan hidup bahagia dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.